Wah, apa ni? Banyaknya. Kad raya Sekejaplah. Buka laptop dulu. Sementara tu kita baca kad raya. Menarik nampaknya. Stamp cantik. Hantar dengan pos laju. Kita tengok kreatif atau tidak. Okey, yang pertama. Yang bertuah ni. Daripada adik dia Michaela binti Mustaqim, 7 tahun. Dari Shah Alam. Ini menunjukkan satu keluarga yang bahagia balik kampung, ada ayam itik. Okay. Ucapannya, selamat Hari Raya Aidilfitri. Tahun ini saya seronok dapat balik kampung. Duit raya yang saya dapat, saya nak simpan dalam akaun simpan SSPN supaya masa besar nanti saya boleh jadi bijak dan berjaya. Terima kasih PTPTN sebab bantu saya simpan duit. Alhamdulillah. Adik dia dah pun mula membuat simpanan dalam simpan SSPN. Selamat Hari Raya Aidilfitri semua. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu bapa dan adik-adik yang telah menghantar kad raya kepada PTPTN. Saya amat menghargai setiap usaha dan kreativiti yang korang tunjukkan. Kad-kad ini benar-benar menceriakan suasana kami di PTPTN. Saya doakan adik-adik terus berjaya dalam pelajaran dan kepada ibu bapa, semoga segala pengorbanan kalian diberkati dan dipermudahkan. Dari kami di PTPTN, selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Okay, adik-adik ni bolehlah tunggu kad raya daripada saya bagi pihak PTPTN.